Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersama saya dengan Ismail Pendekar. Okay, so hari ni aku nak bercerita tentang pengalaman aku. So, pengalaman aku ni cerita macam biasa, cerita pasal wanita. So, aku ginilah geng. Aku memang ada cita-cita impian nak kahwin. Jadi, itulah. Orang tak ada rupa macam aku ni, siapa nak pandang kan. Jadi aku ni bukannya untuk wanita di luar sana. Aku tak layak pun kepada wanita di luar sana. Aku tahu rupa aku tak handsome. Rupa aku yang tak seberapa ni, yang aku dengan kerjanya tidak seberapa. Kerja kedai makan, basuh pinggang. Jadi aku tahu benda tu agak rumit lah kita nak sadar anak orang ni. Dengan kerja, basuh pinggang, gaji sekian-sekian, naik motor buruk, lepas tu duduk kampung, jual tebu, telur masing. Jadi yelah kita nak ikut tok derama kan. Tok derama ni kita tak boleh nak ikut sangat. Jadi kita ni jadi pengaruh media dalam cerita. Jadi malas nak bercakap banyak dalam video ni. Aku hanya sekadar buat konten aku. So aku pun malah nak bercerita pasal wanita sebenarnya bulan puasa ni. Jadi aku hanya sekadar berkongsi cerita pengalaman aku sekadar yang aku mampu. Aku tahu aku ni tak ada rupa, tak ada pangkat, apa semua kan. Aku tahu aku ni anak orang susah, anak orang miskin apa semua. Naik motor buruk, kerja kedai makan, basuh pinggang. Jadi janganlah sesekali hina aku. Macam ni aku tak ada perasaan, tak ada keinginan nak kahwin, nak kenal-kenal dengan wanita. Tak semestinya orang kaya yang berharta, yang ada kereta, yang ada rumah boleh jaga kau. Aku rasa ingat aku tak mampu ke? Aku rasa aku mampu lagi jaga anak orang. Sebab apa? Sebab aku ni walaupun kerja kedai makan, naik motor, tak seberapa. Jadi aku rasa aku ni mampu boleh jaga anak orang. Sebab aku ni, aku yakin. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab rezeki tu kita tak tahu bila-bila masa Tuhan nak bagi kita rezeki. Tak kisahlah rezeki daripada macam mana pun. Tak kisah rezeki tu datang dari segi bentuk ataupun dari segi kemewahan ke, kekayaan ke, apa ke. Aku rasa aku cadangkan. Aku ingat nak tamatkan orang kata zaman bujang aku. Jadi aku nak tamatkan zaman bujang aku ni, aku perlulah kena ada duit, ada berharta sikit, ada harta lah orang kata. Ada rumah ke, ada kereta ke. Lepas tu, itulah sebab perempuan tak nak masuk dekat dengan aku. Sebab aku ni anak orang susah. Jadi aku tahu diri aku ni tak sempurna. Tak sempurna geng tu, wanita yang di luar sana tu. Aku tahulah aku ni tak ada rupa, tak ada pangkat, tak ada kejayaan, tak sekolah tinggi, tak boleh jadi polis, tak boleh jadi askar, tak boleh jadi cikgu, jadi guru disiplin ke apa. Jadi aku minatlah satu jawatan ni. Jawatannya seorang pendekar. Aku nak masuk kelas silat pun keluarga aku halang. Jadi kelas silat aku ni, cikgu aku baik-baik. Lepas tu kawan-kawan persilatan aku pun baik-baik di gelanggang apa semua. Jadi itulah. Aku ingat nak jadi polis, nak jadi askar memang aku tak boleh. Sebab apa? Sebab dari segi aku pelajaran tak ada, apa semua tak ada. Jadi aku ni nak jadi benda tu tak boleh lah. Nak jadi polis, nak jadi askar, nak jadi bomber, apa semua, badan beruniform. Jadi aku kena sedar diri lah. Aku ni tak ada benda tu semua. Tak ada CJ, tak ada SPM, tak ada apa-apalah, result ke apa, diploma, master, tak ada. Jadi aku pilih lah nak jadi anggota
tentera dalam badan beruniform pendekar. Macam Mak Kilau. Ibaratkan aku ni nak jadi macam Mak Kilau lah. Sebab tu aku pilih badan beruniform ahli persilatan Melayu. Sebab silat ni aku minat dari segi silat ni. Sebab dia pakaian Melayu, pakaian pendekar Melayu. Zaman-zaman kita lah dulu. Datuk nenek moyang kita memang silat je lah awak terbaik di Malaysia ni, di tanah Melayu ni. Jadi sebab tu lah aku minat sangat dengan ilmu persilatan. Aku nak jadi macam Elma Manang, Al-Jufri Jamari, Azlan Komeng. Tu je lah impian aku. Sebab nak jadi polis, nak jadi askar, macam aku cakap tadi lah, aku tak ada benda tu semua. Jadi aku harap dalam video ni korang boleh nilai lah aku macam mana dari segi perbuatan aku apa semua. Boleh tak aku jadi pelakon gini. Boleh tak aku jadi aku capaikan impian aku akan datang. Kalau kau umur panjang, kalau kau umur pendek, tak tahulah kalau kau umur pendek. Wallahu a'lam lah. Majada wajada, siapa usaha dia akan berjaya. Macam aku buat YouTube channel juga. Aku usaha ni sebab aku nak cuba nasib aku. Aku nak capai hasrat aku, impian aku, cita-cita aku. Aku ada impian, hasrat, cita-cita. Orang kata gitu lah geng. Kalau kita tak capai cita-cita ni susah geng. Sebab tu aku buat channel YouTube. Orang kata semua ada keinginan, impian. Itu lah geng. Itulah dari cerita aku, pengalaman aku, kisah kehidupan aku. Okay? Yang mana dah tengok video ni, tolong komen and subscribe YouTube channel Ismail Pendekar. Kita jumpa next video yang akan datang. Assalamualaikum.